Defect-defect ni mungkin you tak perasan, tapi rugi bila you tak buat inspection. Kenapa kita penting buat water ponding test? Ponding test ni baru dijalankan selama kurang 40 minit. Tapi yang kita nampak leaking ataupun watermark di bahagian tangga. So dinding ni adalah opposite daripada toilet dekat sana tadi. Kita dah ada nampak kesan air bocor. Warna yang gelap tu adalah monster basah. Kenapa penting kita buat water ponding test? Kita nak uji dia punya ketahanan waterproof. Keputusan yang kita dapat, toilet tadi bocor. Boleh dikatakan waterproofing gagal. So dekat dalam bilik ni pun kita ada letak beberapa dekat lah. Contoh macam ni, stiker warna kuning ni ada gap. Bila kita tenung dekat-dekat baru kita nampak yang itu ada gap. Ni adalah uneven subfloor. Bila kita pijak, dia ada bunyi macam ada bounce. Untuk bahagian skirting, kita jumpa chipping. And then untuk bahagian window frame, stiker warna biru ada lagi defect crack. So crack-crack macam ni kita risau lama kelamaan dia boleh menyebabkan leaking. Dia punya rail tu longgar. So homeowner yang berminat untuk buat home defect inspection boleh contact kami selagi slot masih ada.